Nah, lepas tu sunat wuduk pula gapo atik? Nah, dalam hadis Nabi pun ada jelas jugalah. Nah, dalam hadis Nabi SAW diterangkan perkara-perkara yang sunat melakukan semasa kita ambil air semaya. Gapo atik perkara yang sunat masa kita ambil air semaya? Yang pertamanya bismillah. Mula-mula kita nak ambil tu. Mula-mula kita nak ambil air semaya tu sunat kita baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, lalu tu sunat kita masa nak ambil air semaya, mula-mula kita mulai dengan tabda'ul bismillah, tabda'ullah, iaitu dengan nama Tuhan. Nah, jadi mula dengan bismillah, mula dengan basmalah. Tu hak mula-mula. Lepas tu yang kedua membasuh kedua tapak tangan. Mula-mula basuh dua tapak tangan tu sunat dia panggil dah. Ya belum nak basuh muka tu, kerana Sayyidina Uthman dia basuh dua tapak tangan dulu. Lepas pada Sayyidina Uthman basuh tu, Sayyidina Uthman royak tu, aku tengok Nabi basuh mi'at semaya balah ning lah. Mula-mula basmalah, dia panggil hak sunat mi'at semaya. Yang kedua basuh dua tapak tangan. Bukan basuh tangan. Basuh tangan sampai siku tu rukun. Hak ni basuh dua tapak tangan ni. Ni, dua tapak tangan ni. Basuh dua tapak tangan ni. Sunat juga belum nak ambil air semaya. Yang ketiganya berkomo-komo. Komo mulut tu lah. Buat air puak tu baik. Baru air dalam mulut gosok, kuat tu baik. Tu dia panggil sunat juga. Kalau tak komo, sah air semaya. Tapi tak boleh pahala kalau tak komo. Yang ketiganya membersih hidung. Dengan memasukkan air ke dalamnya dan juga amuh tubik. Hak Sayyidina Uthman royak gapo? Summa tamadha summa wastanshaqa wastanthar. Tu basuh hidung, iaitu serut air masuk dalam hidung, lepas tu hamuh tubik. Tu pun sunat juga. Kalau tak buat pun tak ada gapo lah, sah air semaya kita. Yang kelimanya menyapu seluruh kepala. Sunat juga sapu seluruh kepala ni. Hak rukunnya sikit daripada sebegi daripada kepala kita. 3 rak rambut pun tak apa dah sapu, sah dah. Tapi sunat kita basuh. Perabi. Tu sunat bagi mazhab Imam Syafi'i kita. Yang kena menyapu dua telinga. Sunat juga sapu dua telinga ni. Habis kita tak tinggal belakang dah ni. Kita buat sama basuh sapu dua telinga. Yang ketujuhnya mendahulukan sebelah kanan. Sunat juga. Basuh tangan kanan dulu, lepas tu kiri. Basuh muka tak apa dah. Basuh muka. Sudah basuh muka, basuh tangan sampai siku, basuh belah kanan dulu. Kanan dulu. Sudah kanan 3 kali, kiri lah pula. Kaki pun kaki kanan lah dulu. Telinga pun basuh kanan dulu molek. Basuh sekali pun banyak kita dah buat, basuh kanan dulu. Ambil sunnah Rasulullah. Belah lek kanan dulu tu boleh pahala sunnah Nabi. Dah. Dan apabila basuh tangan dan juga kaki, kanan juga belah lek kanan dulu. Yang ke-8, menggosok celah-celah jari dan dengan gosokkan celah-celah jari tangan dan juga jari kaki, juga celah-celah janggut. Ni sunat juga. Gosok celah jari kita ni, gosok celah jari tangan kita dua belah, gosok jari kaki pun gosok, menyelati dia panggil. Lepas tu orang laki-laki hak janggut panjang kok, janggut ni menyelati gini juga. Basuh dah menyelati janggut ni. Kalau janggut banyak lah, hak sikit-sikit tak apa. Sikit-sikit tak apa. Hak banyak-banyak, hak lebat tu. Tu menyelati janggut juga. Dikatakan air tu sunat juga tu, sunnah Rasulullah. Tu boleh pahala belakang kita buat tu. Yang ke-9nya mengulangi tiap-tiap perbuatan sebanyak 3 kali. Tu sunnah dah. 3 kali basuh tangan, 3 kali tangan sampai siku, 3 kali juga tu. Menegakkan yang panggil sunnah Rasulullah. Yang ke-10nya berturut-turut. 10 saat ni berturut-turut. Jangan basuh tangan sekali, tunggu relax. Mak, duk kerja mana lah ni mak? Lama tak jumpa demo apa khabar lah ni anak poged dah. Rata pindah sampai Mekah kecek. Lepas tu mari sambung air semaya pula. Tu makruh dia panggil. Tak ada boleh pahala sunat. Kerana sunat suruh berturut-turut. Ni perbuatan mengambil wuduk mahulah dilakukan bersambung-sambung dari awal hingga sampai akhir. Jangan duk wuti. Wuti lepas tu
Nanti kita ambil yang lepas tu kita basuh kaki. Ada juga. Basuh ambil air maya. Kaki basuh lagi. Tak, nanti basuh kaki kat nak maya kaki. Lambat lagi nak maya. Tak boleh. Deh. Tu kena berturut-turut kena bersambung. Tu di antaranya sunat-sunat wudu.